What's good people and hello Snoozy Bears, welcome back to Oji-san channel. Korang apa khabar? Sihat ke? Oji-san harap korang semua sihat-sihat sejahtera. Pejam celik, tahu-tahu kita dah nak masuk tahun 2026. And hari ni merupakan video terakhir untuk channel Oji-san pada tahun 2025. So Oji-san rasa why not hari ni kita buat kelainan sikit. Instead of kita main game macam selalu, why not hari ni kita react this one old short horror Korean comic. Oji-san pernah baca komik ni dulu masa Oji-san budak-budak, but Oji-san was too scared untuk habiskan komik tu. And biasalah budak-budak kan, mana nak faham English. So Oji-san pun tak faham sebenarnya cerita di pasal apa. So why not kita tutup tahun 2025 ni dengan momen kita men-react this ghost story together. So tanpa membuang masa lagi, go grab your food, go grab your selimut and bantal, cause we are going this journey together. But hey, macam biasa Oji-san nak minta tolong korang untuk tekan like dulu. And yang mana belum subscribe, feel free to subscribe to my channel. And don't forget to tekan notification bell yang dekat sebelah dia tu, so korang akan dapat notification every time Oji-san post video baru. So without further ado, let's gone. The following is a special chiller thriller which may include shocking scene. Viewer discretion is advised for pregnant women, the elderly, and those with weak hearts. Turn up volume when reading chiller for more immersive experience. Okay, so Oji-san pun dah kuatkan volume. So let's go. Bong Chon-dong Ghost Story, art by Horang. I don't know what is Bong Chon-dong ghost mean, but we will see. So Oji-san akan try my best untuk translate it in Malay. So kalau ada slightly off tu, Oji-san minta maaf, okay? I will try my best. Jam menunjukkan pukul 11.20 malam. Saya baru balik daripada kelas tambahan dari sekolah saya. Dan saya penat sangat. Tapi sepanjang saya berjalan tu, saya terperasan satu benda yang pelik. Selalunya jalan ni ramai orang, tapi kenapa malam ni tak ada orang langsung? Sedangkan kawasan rumah saya ni besar, jadi patutnya ramai orang. Kenapa malam ni tak ada orang? Disebabkan tu saya rasa takut. Saya tengok ke bawah sambil saya berjalan. Tiba-tiba saya ternampak satu bayang-bayang, walaupun masa tu tak ada orang pun sekeliling saya. Datang daripada mana bayang-bayang ni? Saya pun mendongakkan kepala saya ke atas untuk lihat bayang-bayang tu. Apabila saya mendongak ke atas, saya ternampak satu susuk tubuh wanita yang sedang berjalan di depan saya. Tapi yang peliknya pasal perempuan ni, dia berjalan seolah-olah diri dia tu cacat. Badan dia struggle untuk berjalan di hadapan saya. Disebabkan dia jalan sangat slow, saya berjaya untuk dekat dengan dia. Dan bila saya dekat dengan dia, barulah saya dapat tengok dia dengan jelas. Dia pakai baju tidur warna pink dan badan dia terbalik. Dan yang paling teruk sekali, rambut dia sangat kusut masai. Perempuan tu sangat pelik sampai saya berhenti berjalan. Saya rasa saya tak patut dekat dengan dia. Firasat saya mengatakan yang saya patut jauhi dia. Dan saya tak berani pun nak berjalan melepasi dia. What? Okay. Damn. Terkojot then? Betul lah orang cakap, kalau kita takut, kita tak nak menjerit pun. Saya terkaku, saya tak nak bergerak pun masa tu. Fikiran saya bercelaru dengan soalan dia. Ya Allah. Ya Tuhan, saya tak tahu apa yang saya fikirkan masa tu. Saya masih boleh rasakan seram sejuk yang saya lalui pada masa tu. Saya tunjukkan arah yang paling jauh yang saya boleh tunjuk. Sana. Mana awak dekat sana? Saya hanya nak dia pergi jauh daripada saya. Lepas tu, kelibat wanita tu pergi ke arah tempat yang saya tunjukkan. Saya dah tak nampak kelibat dia dah. Disebabkan saya takut yang saya akan jumpa dengan wanita tu lagi, saya cuba untuk pusing belakang dan tinggalkan kawasan rumah saya. Saya dah tak boleh fikir panjang. Saya nak pergi ke tempat yang ramai orang. Tapi pada masa tu, saya dengar suara jerikan dari jauh. Memang kau hijau. Saya tak ingat apa-apa yang berlaku lepas tu. Apa yang saya dengar, jiran saya jumpa saya terbaring di tengah jalan dan mereka bawa balik saya ke rumah. Pada tahun 2007, di sebuah apartmen kompleks di Bong Chon-dong. Oh, Bong Chon-dong tu nama tempat lah kot. Wang Ak-gu, Seoul. 33 tahun, seorang wanita
terjun daripada bangunan dan mati di tempat kejadian. Seorang wanita bernama Cho diceraikan atas sebab extramarital affair. I don't know what is that. Mungkin curang kot. I don't know what is that. Kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah. Dia telah hilang custody untuk anak dia yang berumur 2 tahun dan dia decide untuk bunuh diri. Oh, so perempuan yang kita jumpa tu, dia bunuh diri sebab dia kena cerai and then dia tak dapat jaga anak dia. Dan sebab itulah dia tanya kita mana anak dia. Damn. Selepas kejadian tu, Cho sering kelihatan berjalan-jalan di sepanjang perjalanan apartmen kompleks itu. Damn. Tamat. Not bad tu cerita dia. So technically untuk summary cerita dia, kita baru balik daripada kelas tambahan dekat sekolah kita. Dalam perjalanan kita nak balik tu, kita terserempak dengan susuk tubuh seorang wanita yang tengah berjalan. And bila kita dah hampir dekat dia, kita berperasan perempuan tu pelik. And ternyata perempuan tu bukanlah manusia sebenarnya. Damn. Dia terkejut doh Jizan. Patutlah dia tanya anak dia mana. Maksudnya dia mati tak tenang sebab dia nakkan anak dia. Damn girl, I think you can berkawan dengan our ghost Malaysia. We call her Pontianak. Maybe you can click together. Alright, not bad for this story. I love it. Okay guys, disebabkan cerita komik tadi agak pendek, so why not kita continue dengan another video horror. Disebabkan video kali ni kita pun tak main game lain daripada yang lain. Orang kata kononnya special sempena video akhir tahun, video terakhir untuk 2025. Why not? So let's go. Okay guys, video yang kita akan tengok ni bertajuk Passenger by True Horror Stories POV. So Ojisan sure sangatlah korang mesti kenal diorang ni siapa. POV ni very famous dekat Singapore and Malaysia. So without further ado, jom kita tengok this episode. Let's go on. Aduh. Allahu Akbar. Oh, dia berhenti berehat sekejap ni. Apa kau nak? Belah. Ada orang ketuk. Kacau lah. Apa lagi? Pasal? Kita buat sini. Aku main nampak kat sini apa? Tempat sini bro. Paling keras. Oh, Aku main pasal lah. Kau belah lah. Kau nak tidur ni. Belah. Dah. Kau tinggal lah. oh, so Ajar tu kan. So orang tu cakap kat dia jangan park kat sini, tak boleh sebab tempat ni keras, which is berhantu lah maksudnya. Aku cakap je. Dia pula tak nak percaya. Dia tak nak percaya. Apa lah? Oh no. Siapa ketuk tu? Baru kereta dia lawa tu. Tengok cantik bai. Nampak cozy gila. Itulah kau. Tak nak dengar lagi cakap member tu. Bunyi apa tu? Orang mengaji ke? Asal macam ada orang ngaji Ha. Malaysia. Oh hey. Damn. Lantak lah. Cuba. Hidung besar. Ni pula marah-marah. Tapi mungkin masjid lah kot pasang orang mengaji. Pasal makin kuat lagi. Itulah Kacau dia lah. marah-marah.
Weh, dia dekat mana? Tempat mana ni? Kubur ke? But dia punya bacaan macam tak jelas kan. Dia punya macam melodi je, macam taranum baca Al-Quran, tapi tak jelas kan. Asal tali pula. Senang kau. Apa tu? Dia tengok. Asal. Cepatlah. Asal kau ni. Mana dia pergi? Oh, dia rasa sebab dia marah-marah tadi tu. Tu yang kena kacau tu. Nah. Bangku hijau. Apa tu? Dalam van dia ke? Apa engkau lah, bro? Oji-san tak takut, Oji-san tak takut lah. Semua sejuk je. Apa tu? Hai, lampu. Lampu Oji-san pun nak buat-buat main-main juga ke? Dia boleh pula main suluh-suluh. Kau kubur sia ni. Itu bukan ke kubur cik. Kau. Ya Allah. Masuk balik dalam kereta. Engkau. I'm not scared. Non-stop weh, dia kena kacau. Bunyi apa tu? Macam tu je. Oh my god.
Macam tu je. Okay lah guys, kita dah sampai ke penghujung video kita. So untuk comic or video yang kita react tadi, Oji-san akan letak dekat description, and go check out that link if korang nak feel the experience sendiri. So apa pendapat korang tentang video atau comic yang kita react tadi? Seram tak? Ke biasa-biasa? By the way, sorry kalau Oji-san punya translation untuk comic tadi agak slack, sebab Oji-san translate on the spot je. So dia macam ibarat kena tak kena. And reason kenapa Oji-san decide untuk translate the video, the comic, sebab kalau ada budak-budak yang tengok video Oji-san, diorang boleh rasa include dengan story yang kita baca tu. So sorry for my weird translation, it just a hit and miss je tu. So let me know korang punya experience for this video. Melompat ke, seram ke tak seram ke, let me know in the comment below. Okay, so Oji-san rasa sampai sini saja video kita untuk kali ni. Jadi Oji-san nak ambil this opportunity untuk ucapkan selamat tahun baru kepada semua viewer Oji-san. Semoga tahun 2026 ni menjadi salah satu tahun yang bahagia untuk kita semua. For Snoozy Bears, Oji-san nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab pilih untuk stay dekat channel Oji-san, and I wish you all the best. Okay, Oji-san harap korang dapat stay and stick with me to the end on this journey, on this channel. Alright, stay tuned. Oji-san akan always post new video every week. Kalau ada terlepas tu sorry lah. And last but not least, jangan lupa untuk tekan like untuk video kali ni. Oji-san jarang buat video macam ni. Bukan jarang, ni first time Oji-san buat video macam ni, reacting macam gini. Hopefully korang suka. And subscribe kalau korang belum subscribe. Come join the Snoozy Bears family, so korang akan dapat notification every time Oji-san post video baru. And make sure untuk tekan bell notification dekat sebelah dia tu, so korang akan dapat notification lah. Kalau korang tak tekan, korang tak dapat. So tekan lah. And like always, stay safe, stay positive, and I see you in the next video yang akan datang. Bye bye.